Baik, ini adalah penulisan semula cerita anda dalam bahasa Malaysia standard, dengan elemen Malaysia dan dikekalkan intipati asal cerita. Jangan jejak masuk. Ini parti isteri saya. Jangan jejak masuk. Ini parti isteri saya. Markus, anak tunggal saya, menjerit. Suaranya menembusi rumah yang saya habiskan 40 tahun untuk melangsaikannya. Di hadapan saya, segelas wain merah terpecik ke dinding putih yang baru dicat. Muzik hingar-bingar bercampur dengan gelak tawa kacau bilau tetamu muda. Serena, menantu perempuan saya, tersenyum sinis dan mengangkat gelasnya sementara Markus menolak saya dengan kuat, hampir membuat saya jatuh di atas permaidani parsi peninggalan arwah suami saya. Tiada siapa yang menghulurkan bantuan. Mereka hanya memandang saya seperti objek lama di tengah-tengah parti mewah orang muda. Saya berusia 70 tahun, tangan saya masih menggeletar, tetapi hati saya tiba-tiba menjadi tenang secara aneh. Saya tidak menangis. Saya menyelinap ke dalam gelap, menutup pintu bilik tidur saya, dan membuka laci kecil yang tersembunyi di belakang lukisan. Jika mereka fikir saya akan menanggungnya secara senyap, maka malam ini adalah malam mereka melakukan kesilapan terburuk dalam hidup mereka. Dan sementara mereka menghabiskan malam mengira rampasan, esok pagi saya akan mula mengira bukti. Jika anda masih mendengar, beritahu saya dari mana anda menonton. Setiap komen yang anda tinggalkan adalah satu lagi tanda dalam perjalanan ini. Dan jika cerita ini menyentuh anda, jangan lupa untuk menekan suka supaya ia dapat menjangkau lebih jauh. Nama saya Kalsum binti Abdullah, 70 tahun, tinggal sendirian di sebuah rumah papan 2 tingkat di pinggir kota Shah Alam, Selangor, yang pernah dipenuhi dengan gelak tawa suami dan anak saya. Saya seorang janda yang mengabdikan sisa hidup saya untuk membesarkan Markus. Percaya jika saya berkorban secukupnya, dia akan membesar dengan baik hati. Saya bekerja sebagai jururawat di Hospital Shah Alam selama 35 tahun, biasa dengan bau antiseptik dan malam tanpa tidur. Tetapi saya tidak pernah membayangkan luka terdalam dalam hidup saya akan datang daripada orang yang saya lahirkan. Saya suka kedamaian, menanam bunga melu, minum teh tarik, dan membaca karya Lat di pagi Ahad. Saya tidak lemah atau tidak berdaya seperti yang mereka sangka. Saya hanya berdiam diri terlalu lama. Dan malam ini saya tahu, keheningan itu perlu berakhir. Muzik berdentum dari pembesar suara di sudut, membuat dinding saya bergegar seperti bam murah. 40 orang membanjiri rumah yang pernah saya cat sendiri, ketawa, minum, menari, dan menjerit seolah-olah mereka memusnahkan masa lalu saya untuk hiburan. Wain mengotori lantai kayu merbau. Sofa kulit ditarik keluar dari tempatnya, dan meja kopi lama ibu saya terkubur di bawah cawan plastik dan abu rokok. Permaidani parsi yang suami saya berikan selepas saya melahirkan Markus, hadiah yang saya jaga hampir separuh abad, kini dicemari sos tomato dan bir. Saya berdiri di sana, tangan menggeletar, bukan kerana takut, tetapi kerana rasa kebas dikhianati di dalam rumah sendiri. Serena, menantu perempuan saya, berjalan mendekat, bibir melengkung membentuk senyuman sempurna, suara begitu manis hingga terasa palsu. Jangan risau, Mama Kalsum, katanya, menuangkan minuman kepada seorang rakan. Kami akan bersihkan. Ini hanya parti kecil. Parti kecil baginya. Hanya beberapa jam berseronok. Bagi saya, ia adalah pencerobohan mutlak ke atas setiap kenangan yang dipenuhi peluh dan air mata. Saya bergerak mendekati Markus. Dia berada di anjung ketawa terbahak-bahak dengan lelaki yang tidak pernah saya temui. Cahaya neon menyinari wajah anak saya, seorang lelaki berusia 35 tahun, tinggi dan yakin. Tetapi pandangan matanya dingin, seperti orang asing. Markus, saya memanggil perlahan, cuba menjaga suara saya lembut. Boleh awak minta semua orang perlahankan suara? Ini bukan kelab malam, sayang. Dan Serena, dia.
Sebelum saya sempat menghabiskan ayat, Markus berpaling. Alkohol bersinar di matanya. Boleh tak awak berhenti memalukan saya di hadapan kawan-kawan saya? Dia mendesis melalui giginya. Sepanjang hidup saya, awak tidak melakukan apa-apa selain membuat saya nampak buruk. Kemudian dia menolak saya dengan kuat dan saya terhuyung-hayang ke arah bingkai pintu. Seluruh bilik menjadi senyap selama beberapa saat. Kemudian seseorang ketawa dan muzik kembali berdentum seolah-olah tiada apa yang berlaku. Saya berdiri di sana, belakang saya sakit, tetapi tiada air mata yang jatuh. Bukan kerana saya tidak terluka, tetapi kerana saya sudah biasa diabaikan. Biasa dengan permintaan maaf kosong. Biasa melihat anak yang paling saya sayangi berubah menjadi orang asing di rumah sendiri. Serena masuk, segelas wain di tangan. Matanya berkilauan tetapi dingin. Mama patut naik ke atas berehat, katanya dengan suara manis yang membuat kulit saya meremang. Kami akan bersihkan selepas tetamu pulang. Saya melihat ke dalam mata itu, penuh kemenangan seolah-olah dia baru sahaja memenangi pertempuran yang tidak saya ketahui sedang saya lawan. Saya berpaling dan menuju ke tangga. Muzik, gelak tawa, bunyi kaca pecah bercampur menjadi mas penguburan untuk kepercayaan saya. Setiap langkah terasa seperti memijak kenangan sendiri. Rumah ini, yang suami saya dan saya bina bata demi bata dengan wang simpanan kami, kini tidak lebih daripada pentas untuk penghinaan mereka. Di bilik tidur saya mengunci pintu. Bilik kecil itu masih berbau semburan melu yang saya gunakan setiap malam, satu-satunya tempat yang tidak disentuh. Saya menarik turun lukisan pemandangan untuk mendedahkan peti besi kecil di dinding. Di dalamnya terdapat dokumen yang telah saya simpan selama berdekad-dekad. Geran tanah, insurans, wasiat saya, dan USB dengan rakaman daripada kamera kecil yang Markus tidak tahu saya pasang. Sebuah kamera kecil tersembunyi di dalam pasu orkid berhampiran pintu masuk. Sesuatu yang saya pasang untuk keselamatan. Malam ini, ia menjadi senjata. Saya meletakkan telefon saya di atas meja dan membuka aplikasi kamera. Imej itu jelas. Orang ramai memusnahkan tingkat bawah. Serena ketawa. Markus menuangkan lebih banyak minuman. Saya menekan rakam, kemudian duduk di tepi katil, kosong dan tenang secara aneh. Saya teringat tahun 1978. Hari suami saya meninggal dalam kemalangan pembinaan. Markus berusia 2 tahun. Saya berdiri di hadapan keranda, tangan saya menggenggam but kejar berdebu suaminya. Saya berjanji pada diri sendiri, saya akan membesarkan anak kami dengan betul. Walau apapun yang berlaku, dia tidak akan kekurangan. Dan saya melakukannya. Saya bekerja shift berganda, 3 kali ganda. Makan mi segera untuk menyimpan wang untuk persekolahannya. Setiap cik yuran adalah setitik pelus saya. Saya tidak pernah mengeluh. Saya percaya kasih sayang seorang ibu cukup kuat untuk melindungi anaknya daripada godaan hidup. Tetapi saya salah. Godaan itu tidak datang dari luar. Ia berkembang di dalam anak saya sendiri. Muzik di tingkat bawah memudar apabila jam menunjukkan pukul 4 pagi. Saya membuka pintu dan melangkah ke koridor. Udara dipenuhi bau asap dan alkohol. Kaca pecah, kesan muntah, tapak kaki berlumpur dari pintu depan hingga ke dapur. Saya mengambil sepihan daripada lampu chandelier yang pecah. Cahaya menusuk mata saya. Saya memotret setiap sudut meja, langsir, permaidani, dinding. Setiap tangkapan adalah sekeping bukti. Saya menamakan folder itu badai 1. Saya bukan lagi ibu yang ditolak ke sudut. Saya adalah wanita yang mengumpul kebenaran. Kembali ke bilik saya duduk di katil dan membuka komputer ribas saya. Pada cakra keras, saya mencipta folder baru, Bina Semula.
Saya menaik baris pertama dalam nota. Malah Marcos menolak saya. Siasatan bermula. Kemudian saya berhenti. Satu lagi kenangan muncul. Marcos pada usia 8 tahun, berlari dengan kereta mainan yang bapanya berikan. Menjerit, "Mama, tengok saya." Saya pernah berfikir, selagi saya di sini, awak tidak akan tersesat. Mungkin saya yang tersesat. Saya telah berjalan terlalu jauh di jalan pengampunan. Saya melihat sekeliling bilik, gambar perkahwinan kami, selimut lama, lampu dengan tapak retak. Saya faham bahawa mulai sekarang, segala-galanya di rumah ini adalah sebahagian daripada pertempuran. Saya memeriksa suapan kamera, mematikan bunyinya, dan melihat masa. Pukul 5.10 pagi. Di luar tingkap, cahaya pertama menyentuh bumbung jiran. Saya berdiri, membuka langsir, dan membiarkannya masuk. Malam tadi, mereka bersukaria dalam kemenangan. Hari ini, saya akan mula mengira setiap calar, bukan sahaja di dinding, tetapi di hati saya. Saya membancuh secawan kopi, duduk di meja dapur, dan meletakkan sehelai kertas kosong. Saya menyenaraikan setiap kerosakan, setiap barang yang rosak, setiap nama yang saya ingat. Bukan untuk menuntut wang, tetapi untuk merekodkan perasaan. Saat kepercayaan hancur. Di tengah halaman, saya berhenti. Gambar terlintas di fikiran saya. Timbunan kertas yang Marcos minta saya tanda tangani 6 bulan lalu, mengatakan ia hanya kemaskini cukai harta tanah. Saya mengingatinya dengan jelas. Serena duduk di sebelah saya, tersenyum, memberitahu saya, "Jangan risau, hanya beberapa borang pentadbiran." Saya menandatangani tanpa membaca. Saya meletakkan pen. Rasa seram sejuk menjala di tulang belakang saya. Saya melompat, membuka laci fail, dan mencari. Setiap kertas tersusun rapi, tetapi tiada salinan timbunan itu. Saya memeriksa email saya. Tiada imbasan. Marcos telah mengambilnya. Saya melihat jam. 6 pagi di luar. Jalan mula sibuk. Saya mengambil telefon saya dan mencari nombor pejabat pendaftar tanah daerah Kuala Langat, tempat saya membeli rumah ini 40 tahun lalu. Apabila talian berdering, saya meletakkan tangan di dada dan merasakan jantung saya berdegup kencang. "Hello, ini Kalsom binti Abdullah," kata saya. Saya perlu mengesahkan pemilikan harta tanah saya. Saya takut sesuatu mungkin telah diubah tanpa pengetahuan saya. Suara kerani itu lembut, tetapi ia membuat saya seram sejuk. "Ya, Cik Kalsom, rekod anda dikemas kini 6 bulan lalu." Pemilik semasa yang disenaraikan adalah Kalsom binti Abdullah dan Marcos bin Ahmad penggunaan bersama. Saya menutup mata. Dalam sekelip mata, saya mendengar jeritan Marcos malam tadi, kata-kata Serena, dan gelak tawa selepas saya ditolak. Mereka bergabung menjadi satu runut bunyi, pembukaan serangan balas yang tidak pernah saya sangka perlu saya lancarkan. Keesokan paginya, apabila loceng pintu berbunyi, saya menyangka ia adalah penghantar susu atau risalah. Tetapi di tangga terbaring sampul krem yang dicop dengan logo pejabat pendaftar tanah daerah Kuala Langat. Saya membukanya tanpa berfikir panjang, menjangkakan notis cukai tahunan. Tetapi apabila mata saya terpaku pada baris pertama, notis kemaskini pemilikan harta tanah, tangan saya menggeletar. Dan apabila saya mencapai baris nama, jantung saya berhenti. Pemilik, Kalsom binti Abdullah dan Marcos bin Ahmad penggunaan bersama. Saya membacanya berulang kali, berharap mata saya menipu. Tetapi perkataan itu kekal jelas dan dingin. Nama saya, yang membayar setiap bayaran pinjaman selama 30 tahun, kini bersebelahan dengan nama anak yang menolak saya ke dinding malam tadi. Rasa seram sejuk menjala di tulang belakang saya. Saya jatuh ke kerusi dapur. Surat itu menggeletar di tangan saya.
Cahaya matahari pagi tumpah ke atas meja, bersinar melalui retakan pada pasu porselin yang pernah saya jatuhkan. Ia kelihatan sama seperti retakan di dalam diri saya. Saya tidak ingat berapa lama saya duduk di sana. Akhirnya, saya mengangkat telefon dan mendial pejabat daerah. Suara wanita di hujung talian itu sopan, tetapi kedengaran seperti membaca skrip. Ya, Puan Kalsum, rekod anda dikemas kini pada bulan Oktober tahun lepas. Mengikut dokumen, anda telah menandatangani untuk memindahkan 50% harta tanah dan memberikan kuasa transaksi penuh kepada Encik Kapal bagi pihak Markus bin Ahmad. Saya menjadi kebas. Itu mustahil. Saya tidak pernah memindahkan apa-apa kepada sesiapa, kata saya. Suara saya pecah. Dia berhenti seketika, kemudian berkata dengan lembut, Puan, fail itu mempunyai tanda tangan anda, saksi dan notarisasi yang sah. Saya boleh menghantar salinan jika anda ingin menyemak. Saya mengangguk walaupun dia tidak dapat melihat saya. Ya, sila hantar hari ini jika boleh. 2 hari kemudian, bungkusan itu tiba. Saya membuka setiap halaman, memaksa diri untuk bernafas. Di sana terdapat tanda tangan saya, jelas dan miring seperti biasa apabila saya menandatangani dengan tergesa-gesa. Saya mengenali dakwat biru yang biasa, malah sedikit getaran pada huruf terakhir. Cuma, saya tidak ingat menandatangani semua itu. Saya menutup mata, menggali memori, dan ia muncul suatu petang musim luruh apabila Serena membawa pai epal dan sejambak bunga kekuah kuning, mengatakan dia ingin melawat ibu. Markus juga datang, membawa timbunan kertas tebal. Dia tersenyum lembut dan duduk di sebelah saya di meja dapur. Mama, kami bantu Mama kemas kini dokumen rumah untuk mematuhi cukai baru. Kalau Mama tak tanda tangan, Mama akan didenda. Ini cuma pentadbiran. Jangan risau. Serena mengangguk, senyumannya semanis madu. Saya bawa dokumennya, Mama. Mama cuma perlu tanda tangan beberapa tempat. Cepat dan mudah. Saya ingat saya teragak-agak cetakan kecil yang sesak di halaman. Tetapi Markus memegang tangan saya, matanya lembut. Saya jurutera, Mama. Saya dah baca semuanya. Percayalah saya. Dan saya percaya. Saya menandatangani tanpa satu soalan pun. Saya menyerahkan separuh rumah saya dan hak untuk memutuskan hidup saya kepada satu-satunya anak saya. Semua kerana 2 perkataan, percayalah saya. Saya menghubungi Markus sebaik sahaja saya selesai membaca fail itu. 4 deringan. Kemudian tiada apa-apa. Saya menghubungi lagi, kemudian sekali lagi. Akhirnya, mesej teks muncul. Mama, saya sedang mesyuarat. Semuanya baik-baik saja. Jangan risau. Berehatlah. Saya menaip balas. Tangan saya menggeletar. Apa yang awak buat pada rumah saya? Tiada balasan. Setengah jam kemudian, Serena menghantar mesej teks dengan muka senyum. Mama Kalsum, janganlah stres. Kami dah uruskan. Rumah ni untuk keluarga juga. Apa bezanya? Untuk keluarga? 1 baris kosong yang menusuk hati saya. Keluarga siapa? Siapa? Apabila mereka melayan saya seperti bayang-bayang tambahan di rumah sendiri. Saya berdiri, menuangkan segelas air, dan tangan saya masih menggeletar. Buat pertama kali dalam hidup saya merasa ketakutan sebenar bukan kerana keseorangan, tetapi kerana pengkhianatan yang dirancang selangkah demi selangkah. Bukan hanya parti itu, bukan hanya tolakan itu. Sebuah rancangan yang disediakan dengan teliti, ditandatangani, diakui sah dengan segala-galanya kecuali hati nurani. Petang itu, saya memandu ke bangunan daerah. Koridor itu panjang dan berkilat.
Bau kertas baru dan pencuci lantai menusuk kerongkong saya. Di kaunter 3, seorang kerani muda berbaju biru tersenyum. Puan Kalsum, saya sudah mencetak fail anda. Ini salinan yang diakui sah dan rekod tanda tangan. Dia meluncurkan timbunan setebal hampir setengah inci ke arah saya. Saya membelik halaman pertama. Pemindahan 50% pemilikan. Seterusnya, kuasa transaksi penuh yang membenarkan Marcos menjual, menyewa atau mencagarkan harta tanah tanpa kelulusan langsung saya. Di hujungnya, tanda tangan notaris dengan tarikh dan meterai merah. Rasanya seperti udara disedut keluar dari bilik. Boleh saya dapat salinan elektronik juga? Saya bertanya, hampir berbisik. Sudah tentu, Puan. Saya menandatangani borang permohonan dan memfoto setiap halaman dengan telefon saya, tabiat baru yang tidak pernah saya sangka akan saya perlukan pada usia 70 tahun. Apabila saya melangkah keluar, matahari petang membakar bahu saya, tetapi di dalam saya hanya terasa dingin. Petang itu, saya duduk di dapur di bawah cahaya kuning hangat di meja kayu yang sepi. Saya membuka komputer ribas saya dan mencipta folder baru, bukti geran. Saya menyimpan setiap foto, memo dan pengesahan daerah. Dengan setiap klik simpan, saya merasakan satu lagi lapisan perisai terkunci pada tempatnya. Kemudian saya membuka aplikasi perbankan saya, pemeriksaan rutin yang saya lakukan setiap bulan untuk bunga. Tetapi malam ini, saya melihat lebih dekat dan saya melihatnya. Selama 18 bulan terakhir, terdapat pengeluaran kecil yang stabil. 500 arim, 800 arim, kadang-kadang 1,200 arim. Pada mulanya, saya fikir ia mungkin insurans atau pembaikan, tetapi nota itu jelas, pengeluaran dibenarkan. Marcos bin Ahmad. Saya menatal berpuluh-puluh daripadanya, berjumlah hampir 20,000 arim. Saya menghubungi bank dengan segera. Selepas beberapa langkah automatik, seorang lelaki menjawab. Hello, Cik Kalsum. Bagaimana saya boleh bantu anda hari ini? Saya menjaga suara saya tenang. Saya ada soalan tentang pengeluaran yang dilabel dibenarkan di bawah Marcos bin Ahmad. Saya tidak pernah meluluskannya. Senyap selama beberapa saat. Kemudian dia bercakap perlahan. Berhati-hati. Puan, mengikut rekod kami, Encik Marcos telah menjadi penandatangan bersama pada akaun simpanan anda selama 2 tahun. Dia dibenarkan untuk bertransaksi dalam skop kebenaran. Saya menggigit bibir sehingga berdarah. 2 tahun lalu, sebelum saya menandatangani kertas cukai itu, yang bermakna mereka telah meletakkan asas untuk masa yang lama. Saya duduk dalam gelap mendengar jam berdetik. Semuanya dirancang seperti cetak biru pengkhianatan. Mula-mula kebenaran bank, kemudian pemindahan harta tanah. Seterusnya, rancangan untuk mengisytiharkan saya tidak berupaya. Mereka pasti sedang bersiap sedia untuk itu. Mereka mengambil sedikit demi sedikit sambil bersedia untuk menelan semuanya. Saya melihat sekeliling rumah. Setiap objek yang biasa berubah menjadi asing. Meja tempat kami meniup lilin hari jadi. Bingkai dari majlis graduasi Marcos, kerusi malas lama tempat arwah suami saya menonton bola sepak. Semuanya terasa seperti prop dalam penipuan besar di mana saya adalah watak yang paling naif. Saya tahu apa yang perlu saya lakukan. Saya tidak boleh lagi mempercayai keluarga. Saya tidak boleh menghubungi rakan lama, kebanyakan sudah tiada dan yang lain terlalu jauh. Tetapi saya masih ada diri saya dan ingatan saya. Saya mengambil buku nota kecil dan menulis baris pertama, 17 Mac. Mula mengumpul bukti. Jangan berkata apa-apa kepada Marcos. Jangan bertindak balas. Perhatikan. Saya meletakkan pen dan menarik nafas panjang. Di luar, angin bergerak melalui pipi pohon
Daun-daun bergeseran seperti amaran. Malam itu, saya duduk di komputer riba saya hingga lewat, mencari peguam, penyalahgunaan kewangan warga emas, halaman keputusan. Saya membaca setiap baris, menimbang setiap profil. Apabila saya mencapai nama, Puan Nur Hidayah binti Ramli, 42 tahun, seorang peguam bebas di Kuala Lumpur, dengan banyak kemenangan dalam kes serupa, dada saya terasa lebih ringan. Saya menekan hantar mesej dan menaip perkataan pertama jalan baru. Nama saya Kalsum binti Abdullah, 70 tahun. Saya rasa anak saya menipu saya. Kemudian saya tekan hantar. Buat pertama kali dalam beberapa bulan, saya merasakan sedikit kawalan kembali ke tangan saya. Saya menutup komputer riba, berdiri, dan membuka tingkap. Udara malam masuk, berbau rumput lembap dan angin dingin. Saya mendongak melihat bintang-bintang dan berbisik pada diri sendiri. Baiklah, Kalsum. Mereka memulakan pertunjukan. Sekarang giliran awak. Saya mendapat panggilan dari pejabat Nur Hidayah Associates pada pagi Isnin. Suara wanita itu muda tetapi tegas. Adakah ini Cik Kalsum? Saya Nur Hidayah Ramli. Saya sudah membaca mesej anda dan bahan yang anda hantar. Jika boleh, saya ingin berjumpa secara peribadi. Ini tidak boleh ditunggu. Petang itu, saya memandu hampir sejam ke pusat bandar. Pejabatnya terletak di sebuah bangunan bata merah yang diselubungi tanaman hijau. Papan tanda tembaga berkilat di hadapan Perkhidmatan Guaman Keadilan Warga Emas. Bilik menunggu kecil dan kemas. Berbau kopi segar dan bunyi mesin pencetak yang perlahan. Apabila Nur Hidayah keluar, saya terkejut dia lebih muda dari yang saya jangkakan. Mungkin 42 tahun. Tinggi, rambut gelap ditarik ke belakang, mata yang tajam dan mesra. Selamat bertemu, Cik Kalsum. Dia menawarkan jabat tangan yang mantap, tenang dan tegas. Saya menjawab, saya harap saya tidak terlambat. Nur Hidayah tersenyum, tidak berkata apa-apa lagi. Dia membawa saya ke pejabatnya. Dinding dipenuhi carta kes, penyata bank dan foto warga emas dengan keluarga mereka. Kami duduk berhadapan. Nur Hidayah membuka buku nota hitam dan menulis nama saya dengan pena dakwat. Bolehkah Puan ceritakan segala-galanya? Bermula dari bila Puan menandatangani dokumen tanpa membaca dengan teliti? Saya menceritakan secara terperinci parti itu, tolakan itu, sampul surat itu, rekod-rekod, bank dan perasaan diperlakukan seperti mangsa oleh anak saya sendiri. Dia tidak pernah menyampuk. Apabila saya berhenti, dia mengangguk dan kadang-kadang mencatat nota ringkas. Apabila saya selesai, Nur Hidayah menyatukan jarinya dan bercakap perlahan. Cik Kalsum, saya akan berterus terang. Ini adalah corak yang biasa. Ahli keluarga, selalunya anak-anak atau menantu, secara beransur-ansur merampas kewangan warga emas. Mereka bermula dengan membantu dengan dokumen cukai, kemudian beralih kepada kuasa transaksi, kemudian pemindahan separa, dan akhirnya membina kes untuk kemerosotan kapasiti untuk menghalalkan segalanya. Dia berhenti dan memandang tepat ke arah saya. Apa yang Puan ceritakan sepadan dengan sekurang-kurangnya 7 kes yang saya tangani dalam tempoh 3 tahun lepas. Tetapi percayalah, jika kita bertindak dengan betul, kita boleh mengawal semula. Saya duduk diam, merasakan degupan jantung saya semakin kuat. Buat pertama kali dalam beberapa bulan, saya merasa ada seseorang di pihak saya. Nur Hidayah menyelak halaman dan melukis 3 pon utama yang tebal. Langkah 1. Kumpulkan setiap dokumen yang telah Puan tandatangani dalam tempoh 3 tahun terakhir kontrak, borang bank, insurans, malah risit cukai. Langkah 2. Dapatkan penilaian kognisi Puan oleh 2 hingga 3 pakar bebas, pakar psikiatri, pakar neurologi dan pakar undang-undang. Langkah 3. Failkan pembekuan asid kecemasan jika kita menemui tanda-tanda pengalihan asid.
Kemudian dia mendongak. Ketiga-tiga ini perlu bergerak hampir serentak. Sebarang kesilapan langkah, sebarang komen yang tidak disengajakan boleh diputar-belitkan untuk mendakwa puan tidak waras. Mulai sekarang, senyap sepenuhnya. Tiada konfrontasi, tiada tuduhan. Jangan biarkan mereka tahu puan mengesyaki apa-apa. Biarkan mereka percaya puan naif. Saya mengangguk. Puan mahu saya memainkan peranan sebagai mangsa yang patuh? Nur Hidayah tersenyum. Tidak, puan akan memainkan peranan sebagai ibu yang percaya. Petang itu, dia membuka komputer riba dan menyediakan akaun storan selamat untuk saya. Imbas atau tangkap gambar semuanya dan muat naik ke sini. Ia disulitkan. Hanya puan dan saya boleh mengaksesnya. Saya mengeluarkan geran tanah, insurans, wasiat lama, penyata bank, risit pembaikan bumbung, malah surat cukai lama yang saya simpan dalam kotak tin. Dia menyusunnya dengan kemas dan kod warna. Hijau, patuh dan selamat. Kuning, berpotensi dieksploitasi. Merah, perlu semakan segera. Apabila dia mencapai kuasa wakil perubatan, Nur Hidayah mengerutkan dahi. Ini mempunyai tanda tangan puan dan Markus. Saya mengangguk. Berapa lama dahulu? Saya tidak ingat. Mungkin 2 tahun. Nada Nur Hidayah menjadi perlahan. Saya perlu mengesahkan ini kerana ia membolehkan dia memutuskan rawatan puan. Jika doktor melabelkan puan tidak berupaya, banyak penyalahguna menggunakannya untuk menempatkan ibu bapa di kemudahan atau mengawal akaun insurans. Rasa seram sejuk menjala dalam diri saya. Puan maksudkan mereka boleh mengisytiharkan saya tidak berupaya walaupun saya waras? Sepenuhnya mungkin dengan bukti palsu, katakan doktor yang mesra atau saksi yang diatur. Skim sebabnya langkah pertama adalah membuktikan sebaliknya bahawa puan berfikiran jernih dan mampu membuat keputusan sendiri. Dia menyerahkan saya senarai bercetak, 3 profesional bebas, seorang pakar neurologi, seorang psikolog klinikal, dan seorang perunding undang-undang yang bekerja dengan mahkamah. Saya akan menempah janji temu untuk puan minggu ini. Puan hanya perlu hadir dan bercakap seperti biasa. Mereka akan mendokumentasikan, menandatangani, dan merakam video. Itu akan menjadi perisai undang-undang pertama kita. Saya merenung halaman itu. Tulisan kemas itu menjadi tajam seperti pisau. Saya tidak pernah menyangka akan memerlukan ujian untuk membuktikan kejelasan saya sendiri. Tetapi Nur Hidayah betul. Mereka sedang membina dinding. Dan saya memerlukan dinding saya sendiri untuk kekal berdiri. Dia menuangkan secawan kopi pekat dan hangat lagi untuk saya. Bolehkah puan ceritakan setiap kali puan menandatangani sesuatu bila, di mana, siapa yang hadir, apa yang mereka katakan, sama ada terdapat hadiah atau makanan yang terlibat? Saya mula bercakap. Nur Hidayah menulis dengan kelajuan yang menakjubkan. Kadang-kadang mendongak untuk bertanya soalan ringkas. Ada saksi? Adakah mereka bercakap sebelum atau selepas puan menandatangani? Apa nada suara mereka ketika itu? Saya menceritakan semula petang saya menandatangani kertas cukai apabila Markus memberi saya selendang bulu dalam warna yang Mama suka dan Serena tersenyum sambil memegang pen dan menunjuk ke garis tanda tangan. Saya juga memberitahunya bagaimana Markus pernah mencadangkan untuk membuka akaun bersama untuk memudahkan pengurusan bil utiliti. Nur Hidayah berhenti di situ dan melukis garisan merah tebal. Akaun bersama. Kita mesti menyemak hak pengeluaran dan pemindahan. Ini boleh menjadi titik permulaan keseluruhan masalah ini. Dia mendongak, suaranya tegas. Cik Kalsum. Mulai sekarang, jangan tanda tangan apa-apa, malah slip utiliti atau pakej insurans. Semuanya perlu melalui saya dahulu. Saya mengangguk. Dalam cahaya hangat pejabatnya,
Saya tidak lagi merasa seperti wanita tua yang menggeletar. Saya merasa akhirnya saya mempunyai sekutu sebenar, seseorang yang tahu undang-undang dan yang lebih penting, tahu bagaimana untuk mempercayai saya. Janji temu itu berlangsung lebih 2 jam. Apabila saya berdiri, Nur Hidayah menyerahkan saya sebuah sampul kecil. Ini adalah perjanjian perkhidmatan undang-undang. Saya telah mengurangkan yuran kepada kadar asas untuk pesara. Puan boleh membayar bakinya secara ansuran. Saya mengambilnya dan melihat nombor yang ditebalkan, bukan kecil. Hampir 2 bulan perbelanjaan hidup saya, tetapi saya tidak teragak-agak. Saya akan bayar, kata saya. Saya dulu fikir simpanan bermakna kedamaian. Sekarang saya faham kedamaian sejati adalah hidup dalam kebenaran. Nur Hidayah tersenyum, matanya melembut. Puan lebih bijak dan kuat dari yang Puan sangka, Kalsum. Kita akan lakukan ini bersama. Saya menandatangani. Huruf-huruf itu sedikit menggeletar, bukan kerana takut, tetapi kerana saya menandatangani untuk bermula semula. Dalam perjalanan pulang, angin petang bertiup masuk melalui tingkap kereta dengan bau garam yang jauh. Saya merasa sedikit ringan. Di dalam beg tangan saya, kontrak itu tersimpan kemas di sebelahkan Nur Hidayah. Nur Hidayah Ramli, Peguam Bela, Keadilan untuk Warga Emas. Di lampu merah, saya memeriksa cermin pandang belakang dan melihat wajah saya yang berkedut. Tetapi mata saya bersinar aneh. Mungkin kerana sudah lama saya tidak merasa didengari, sejak saya merasa dipercayai. Petang itu, saya duduk di meja makan, membuka buku notas saya, dan menulis baris pertama babak baru dalam hidup saya. 23 Mac, bertemu Peguam Nur Hidayah Ramli. Dia kata, keadilan itu rapuh, tetapi ia masih mempunyai bentuk jika kita tidak berputus asa. Saya menutup buku nota, menekannya ke dada saya, dan tersenyum. Di luar, angin malam bergerak merentasi anjung. Daun-daun kering berdesir seperti seseorang berbisik. Kalsum, kali ini mereka tidak akan mengambil apa-apa lagi dari awak. 3 hari selepas pertemuan pertama dengan Nur Hidayah, saya masih tidak dapat tidur lena. Setiap kali saya menutup mata, saya melihat wajah Markus, anak yang pernah saya percaya cinta semata-mata dapat melindunginya daripada setiap kesilapan. Kini, setiap imejnya datang bersama mata Serena, tajam, dingin, dan mahir menggunakan kelembutan sebagai perisai. Saya duduk di komputer lama di pejabat kecil di tingkat atas yang dulunya bilik sekolah menengah Markus. Segalanya seperti sedia kala kad laporan lama, trofi baseball, gambar kami semasa majlis graduasi kolejnya. Tetapi di tengah-tengah kenangan hangat itu, saya akan melakukan sesuatu yang tidak pernah saya sangka akan saya lakukan. Melangkah ke dunia peribadi menantu perempuan saya. Saya teringat sesuatu dari kira-kira 4 bulan yang lalu. Serena datang untuk membantu saya menghantar borang insurans secara dalam talian. Hari itu, dia duduk di komputer saya selama hampir sejam, menaip dan tersenyum, kemudian berkata, komputer Mama perlahan, jadi saya simpan kata laluan untuk kemudahan. Lain kali Mama buka saja dan semuanya loop masuk. Ketika itu saya merasa tersentuh. Sekurang-kurangnya dia kelihatan prihatin. Kini kenangan itu membuat saya seram sejuk. Saya menghidupkan komputer, membuka sihekrom, dan menyemak kata laluan yang disimpan. Dan seperti yang saya duga, ia ada di sana. Emil, serena.ahmad@gmail.com. Kata laluan disimpan. Saya berhenti seketika. Sebahagian daripada diri saya merasa bersalah, seperti saya melakukan sesuatu yang salah. Tetapi saya teringat malam Markus menolak saya. Bunyi kristal pecah. Gelak tawa mabuk orang muda di rumah yang telah saya korbankan seluruh hidup saya. Rasa bersalah itu memberi laluan kepada tekad. Saya mengklik tunjukkan kata laluan.
Huruf-huruf itu muncul dingin dan jelas. Saya menaipinya perlahan-lahan. Jantung berdegup kencang. Dalam beberapa saat, peti masuk Serena terbuka. Beratus-ratus email muncul. Kebanyakannya iklan dan tawaran membeli belah. Saya menatal ke folder hantar. Di sana, baris subjek membuat buku jari saya memutih. Nenek tua sudah tanda tangan. POA selesai. Seterusnya, jual atau rumah jagaan. Perlukan penilaian terkini. Saya membuka email pertama. Kata-kata itu pendek dan tajam. Nenek tua sudah tanda tangan. Semuanya jelas. Awak boleh mula merancang penjualan. Kita akan beritahunya ia tentang kos penyelenggaraan. Nenek tua, bukan Mama, bukan Cik Kalsum, tetapi nenek tua. Saya membacanya berulang kali seperti seseorang menghiris dada saya. Saya menata lagi. Puluhan mesej antara Serena dan seorang lelaki bernama Azmi M dari sebuah firma hartanah di Shah Alam. Dalam satu email, Azmi bertanya, dia masih tinggal di sana, kan? Apa jangka masa awak? Serena menjawab, kami akan yakinkannya untuk berpindah ke rumah jagaan. Saya sudah jumpa beberapa kemudahan, yang murah, tetapi kelihatan baik. Disertakan adalah helai anjuran dari kemudahan jagaan dan nota tulisan tangan dengan dakwat ungu. Buat dia percaya itu ideanya. Saya terpaksa menopang tangan saya di meja. Kepala saya pening. Mereka merancang untuk menolak saya ke kemudahan dan menjual rumah ini, yang saya bersihkan, bata demi bata, ketika suami saya masih hidup. Rumah yang menjadi kebanggaan hidup saya. Saya terus menatal. Satu urutan antara Serena dan seorang rakan bernama Hajar. Pendek tetapi penuh makna. 5 tahun lagi dan Marcos mewarisi semuanya secara rasmi. Sampai itu, kita boleh guna dana secara beransur-ansur. Dia takkan perasan. Saya tidak tahu apa yang lebih menyakitkan, ketamakan mereka atau cara mereka memperlakukan saya seperti orang yang tidak berguna dan tidak sedar. Saya mula memuat turun setiap email dan lampiran penilaian rumah, helaian perbelanjaan, rancangan pengoptimuman kewangan untuk Marcos. Terdapat juga swafoto dari pejabat brokir. Serena membuat bentuk hati dengan jarinya bertulis, langkah 2, hampir tiba. Saya menamakan folder itu Mail Serena. Dengan setiap fail yang disimpan, saya merasa sakit dan jelas semakin tajam setiap kali. Saya bukan lagi ibu yang ditipu. Saya menjadi saksi kepada kehidupan saya sendiri. Pada email K45, saya berhenti satu urutan baru bertajuk mesyuarat dengan Dr. Rahman Dokumentasi Kapasiti. Di dalamnya, Serena menulis kepada seseorang bernama Dr. Rahman, nampaknya seorang pakar psikiatri swasta. Saya perlu awak memerhati ibu mertua saya semasa janji temu seterusnya. Dia sering lupa barang, menjadi emosi dan mengelirukan tarikh. Sila buat nota secara senyap-senyap. Saya perlukan mereka untuk dokumen undang-undang nanti. Di bahagian bawah, doktor menjawab, sudah tentu, saya boleh mencatatkan kemerosotan kognitif ringan untuk laporan awal. Saya merasa darah dalam badan saya membeku. Mereka merancang untuk mendokumentasikan saya sebagai kurang upaya walaupun sebelum ada bukti. Semuanya diatur. Saya menatal ke bawah. Serena melampirkan senarai semak bertajuk tanda-tanda kemerosotan mental untuk saksi. Senarai itu berbunyi, keliru masa atau nama. Mengulang diri dalam perbualan yang sama. Lupa bil atau kunci. Perubahan mood secara tiba-tiba. Menunjuan syakwasangka terhadap anak-anaknya. Di bahagian bawah, terdapat nota, galakan jiran untuk mengesahkan tingkah laku ini. Mungkin sogok Puan Leha di sebelah rumah dengan kad hadiah. Saya terpaksa mengangkat tangan saya dari tetikus kerana rasa loya yang melonjak.
Puan Leha, 2 rumah di bawah, jiran yang Serena lawati dengan kek bakar sebulan sekali, adalah saksi yang dibeli. Saya mencetak semua email itu, menumburkannya dan mengklipkannya mengikut urutan kronologi. Pada setiap halaman, saya menulis dengan dakwat merah, pusat tarikh, niat, tindakan sebenar. Semakin banyak saya menulis, semakin mantap tangan saya. Setiap nota adalah jahitan yang menutup luka, berdarah tetapi kukuh. Pada halaman terakhir, saya menampal salinan email pertama, baris, nenek tua sudah tanda tangan. Saya membulatkannya, menebalkannya, dan menulis di sebelahnya, tiada lagi nenek tua. Ini adalah pemilik yang sah. Kalsum binti Abdullah. Saya menyimpan semuanya dengan teliti dalam lengan plastik berlabel bukti asli, rahsia dan meletakkannya di peti besi mini di belakang lukisan. Tempat yang sama yang pernah menyimpan kertas-kertas tidak berguna yang Marcos desak saya tanda tangani. Kini tempat persembunyian itu telah menjadi gudang senjata saya. Sudah lewat. Cahaya bulan menyelinap melalui langsir, menghasilkan jalur perak di atas meja. Kertas-kertas yang tersebar di lantai kelihatan seperti tulang putih seekor binatang yang baru saya bedah. Saya mengambil telefon saya dan menghantar mesej kepada Nur Hidayah. Saya ada pisau bedah. Bantu saya membuat potongan bersih. Kurang dari seminit kemudian, dia membalas, cemerlang, kalsum. Simpan setiap yang asal. Kunci mereka. Saya akan datang esok. Jangan padam apa-apa. Jangan cetak lebih banyak. Semuanya emas undang-undang sekarang. Saya menutup telefon dan duduk diam. Di luar, angin malam menyelinap melalui bingkai tingkap, membawa bau melu dari halaman belakang kecil. Saya sedar bau itu tidak pernah hilang. Saya cuma terlalu sibuk terluka untuk menyedarinya. Saya menarik nafas dalam-dalam dan memandang ke arah pasu orkid di sudut. Cahaya kamera mini berkelip lembut. Di bawah, gelak tawa Serena dan Marcos yang perlahan naik dari tingkat bawah, melayang melalui dinding seolah-olah mereka tidak tahu bahawa mulai sekarang setiap perkataan dan tindakan akan berada dalam lensa saya. Malam itu, saya tidak menangis. Saya hanya tersenyum kecil, senyuman seseorang yang telah ditolak jatuh, tetapi berdiri dengan bukti di tangan dan keadilan di hatinya. Keesokan paginya, Nur Hidayah tiba tepat pada masanya dengan fail nipis dan seorang lelaki di sebelahnya. Dia memakai kemeja putih dan jaket kulit usang dengan siku yang lusuh. Tinggi, berbadan sasa, rahang 4 segi dan mata kelabu keluli. Nur Hidayah memperkenalkan dia. Ini Encik Zainal bin Omar, 53 tahun, bekas pegawai jenayah kewangan negeri. Dia kini menyiasat penyalahgunaan kewangan keluarga secara bebas. Saya rasa puan dan dia akan bekerjasama dengan baik. Zainal berjabat tangan dengan saya, jabat tangan seseorang yang biasa menyentuh kebenaran kukuh. Tiada basa-basi. Panggil saja saya Zainal. Saya tidak akan mengecewakan puan. Saya mengangguk. Saya tidak memerlukan sesiapa untuk membahagiakan saya, Zainal. Saya memerlukan keadilan. Keadilan sebenar. Dia tersenyum sedikit. Keadilan boleh datang lewat, tetapi apabila ia tiba, tiada siapa yang boleh menafikannya. Kami duduk mengelilingi meja dapur. Zainal membuka komputer ribanya, memasangkan cakra keras dan meletakkan penyata bercetak berwarna. Setiap halaman adalah sepotong pengkhianatan. Cik Kalsum, katanya dengan suara yang perlahan dan mantap. Saya telah menyemak penyata yang dihantar oleh Nur Hidayah, tetapi saya perlu puan mengesahkan ini adalah akang puan. Betul? Saya mengangguk. Bagus. Sekarang, biar saya tunjukkan bagaimana mereka mengambil setiap sen dari puan. Dia menunjuk ke skrin pada lijar panjang. Laju 1, tarikh transaksi. Laju 2,
Jumlah pengeluaran. Laju 3, di mana ia digunakan? Zainal menelusuri baris pertama dengan jarinya. 12 Mei tahun lepas. Pengeluaran 9,200 RM. Dibayar untuk perjalanan ke Genting Highlands. Hotel Resort Well, Suite 2 bilik. Ditempah di bawah nama Serena binti Ahmad. Julai, pemindahan 68,000 RM ke pengedar kereta motor megah. Pembelian kereta sport jenama Proton X 70 merah. September, 17,000 RM dicaj di kedai perabot mewah untuk sofa, meja kopi marmar dan lampu chandelier kristal. Dia mendongak. Adakah puan mengenali semua ini? Saya berdiam diri. Degupan jantung saya perlahan. Itu adalah kereta yang Serena pamerkan dalam talian dengan kapsyen, "Baby baru kami." Bayi mereka yang diberi makan oleh titik pelus saya. Zainal menyambung tanpa henti. Oktober, 8,500 RM di pusat spa Aura untuk pembedahan kelopak mata dan filler. Nama pelanggan Serena. Disember, 5,000 RM untuk keahlian di Kelab Eksekutif Kuala Lumpur. Diperbaharui secara automatik setiap tahun. Dia menekan papan kekunci dan menarik carta aliran tunai. Garisan merah membengkak seperti luka yang meradang. Ini bukan rawak. Ini adalah corak pengeluaran kecil dan stabil penipuan buku teks. Mereka membahagikan transaksi yang dijarakan 2 hingga 3 minggu, tidak lebih dari 1,500 RM setiap kali. Cukup kerap untuk mengelakkan amaran bank. Saya merenung nombor-nombor itu seperti membaca ayat yang sudah dijatuhkan. Zainal menambah, tindakan klasik oleh orang yang tahu peraturan tetapi tidak mempunyai hati nurani. Dan anak puan, maaf jika terus terang, melakukannya mengikut buku. Dia membuka fail lain bernama Pelaburan untuk Mama PDF. Tengok sini, mereka mencipta akaun pelaburan bernama Pelaburan untuk Mama, tetapi pemilik sah adalah Markus dan Serena. Wang permulaan datang dari akaun persaraan puan, 45,000 RM. Saya semak. Semua keuntungan dikeluarkan ke akaun-akaun kecil mereka. Tidak ada satu pun sen yang kembali kepada puan. Saya mengetatkan cengkaman pada cawan kopi. Cecair itu menggeletar dan beriak. Jadi, kata saya perlahan. Mereka bukan sahaja mengambil dari saya. Mereka menggunakan wang saya untuk mengauk keuntungan untuk diri mereka sendiri. Zainal mengangguk. Tepat sekali. Dan jika kita tidak campur tangan, dalam beberapa bulan, mereka boleh memindahkan semuanya di bawah label sokongan warga emas dan puan tidak akan dapat menyentuhnya. Nur Hidayah menyampuk. Skim sebabnya Zainal menyediakan fail untuk memelihara data bank. Kita memerlukan tanda tangan hakim dengan cepat sebelum apa-apa dipadam atau diubah. Zainal menutup komputer riba sedikit dan mencondongkan badan ke arah saya. Dengan kebenaran puan, saya akan failkan hari ini. Setelah diberikan, transaksi mereka akan dikunci sementara. Tiada siapa yang boleh memadam sejarah. Itu akan menjadi asas untuk kes utama. Saya bertanya, adakah puan rasa mereka tahu kita sedang menyiasat? Zainal mengangkat bahu. Saya mengesyaki Serena mula tahu, tetapi saya belum mengesahkannya. Dia pandai dengan cara yang mengira, tetapi terlalu yakin. Itu adalah kelemahan. Dia berkata dia berada di kejiranan saya pagi itu bercakap dengan beberapa jiran. Salah seorang daripada mereka, Puan Liha, seseorang yang pernah saya anggap sebagai rakan, menjadi gelisah apabila dia menyebut Serena. Puan Liha berkata, Serena sering singgah dan bertanya soalan yang tidak bersalah seperti, adakah Cik Kalsum keliru masa? Atau adakah dia memanggil orang dengan nama yang salah? Dia memberi saya pandangan serius. Mereka sedang berlatih skrip kemerosotan ingatan. Setiap soalan kecil adalah bata di dinding ketidakupayaan.
Saya menghembuskan nafas panjang dan berat, dan di sini saya fikir dia mengambil berat, bertanya kepada jiran-jiran demi saya. Nur Hidayah meletakkan tangan yang mantap dan lembut di bahu saya. Bukan salah Puan. Orang seperti Serena memakai cengkirang yang sempurna. Puan sudah mula mengupasnya. Petang itu, Zainal kembali dengan cetakan besar. Dia menyebarkannya di atas meja. Serena di butik permata diamond sedang mencuba gelang berlian 12,000 arim. Berseri-seri, Marcos di sebelahnya, memeluk bahunya, bercakap dengan jurujual. Invoice sementara dengan deposit 2,000 arim. Baki perlu dibayar setelah penerimaan pemindahan. Zainal menunjuk ke sudut, cap masa. Diambil 3 hari lalu pada pukul 2.16 petang. Saya ada video keselamatan kedai yang mengesahkan mereka menggunakan akaun yang disambungkan Puan untuk deposit. Ini adalah bukti disual langsung. Pelaburan untuk Mama, tetapi keuntungan mengalir ke poket mereka. Kadang-kadang kata-kata atau pisau. Mana yang lebih menyakitkan bagi Puan? Akaun itu atau cara mereka membahagikan wang tunai menjadi tarikan kecil? Beritahu saya jujur di bawah. Saya akan membaca setiap perkataan. Saya merenung foto itu lama. Saya fikir saya akan merasa marah, tetapi saya tidak. Saya merasa ketenangan yang aneh, seperti berdiri di hadapan ribut, tahu saya tidak ada apa-apa lagi untuk rugi. Puan tahu, kata saya perlahan. Ketakutan mula terasa seperti penyakit lama. Apabila sudah biasa dengannya, ia berhenti menyakitkan. Zainal mengangguk. Ketakutan berubah menjadi penentangan. Itu adalah tanda Puan kembali lebih kuat. Malam itu, saya duduk sendirian dan membuka folder kes Zainal yang dibuat oleh Zainal. Di dalamnya terdapat puluhan fail foto, penyata, akuan bersumpah, laporan penyiasatan, setiap satu dinomborkan dengan teliti. 1. Pembelian kereta. 2. Rekod spa. 3. Perjalanan ke Genting. 4. Pelaburan. 5. Kenyataan saksi. Setiap nombor adalah potongan ke dalam kulit palsu yang mereka jahit selama 2 tahun. Saya membuka fail terakhir. Tajuk utama yang ditebalkan berbunyi, cadangan, memohon pembekuan aset sementara di bawah Akta Pencegahan Penyalahgunaan Warga Emas. Saya membaca setiap baris perlahan-lahan, memahami bahawa semua kepingan akhirnya telah berada di tempatnya. Zainal menghantar mesej teks ringkas. Cik Kalsum, fail itu cukup kuat untuk pembekuan sementara. Mereka mungkin panik. Biarkan Nur Hidayah dan saya uruskan. Puan hanya perlu bertenang dan terus memainkan peranan sebagai ibu yang baik hati. Saya menutup komputer riba dan mendongak melihat foto arwah suami saya yang berbingkai. Dia tersenyum lembut, tangannya di bahu saya. Saya berbisik, Azman, jika awak di sini, awak akan berkata, sudah tiba masanya, Kalsum. Malam itu saya duduk di anjung di bawah cahaya kuning lembut. Serangga berdengung dalam angin. Saya tidak merasa marah, tidak ada kepahitan, hanya ketenangan yang disengajakan seolah-olah kekacauan telah berlalu dan hanya rancangan yang jelas kekal. Esok Zainal akan memfailkan dengan mahkamah. Nur Hidayah akan menyerahkan usul segera dan saya akan menunggu, bukan untuk hukuman, tetapi untuk saat Marcos akan memahami harga kepercayaan yang dikhianati. Saya berdiri, menutup pintu dan melirik ke arah ruang tamu di mana cahaya malap jatuh di atas permaidani. Setiap noda dan cala mengingatkan saya bahawa beberapa luka tidak dapat dipadamkan, tetapi anda boleh menggunakannya untuk melukis semula peta yang menuju ke keadilan. Dan kali ini, saya tahu saya menuju ke arah yang betul. Minggu berikutnya, Nur Hidayah menjadualkan 3 janji temu, 3 stesen pemeriksaan untuk minda saya sendiri. Yang pertama adalah dengan Dr. Lim,
seorang pakar neurologi yang sering bekerja dalam penilaian kapasiti mahkamah. Kira-kira 60 tahun, rambut uban, suara yang terukur seolah-olah setiap perkataan telah ditimbang. Cik Kalsum, hari ini kita akan bercakap tentang ingatan dan masa, katanya, membuka fail saya. Saya akan bertanya beberapa soalan mudah, hanya jawab seperti biasa. Saya tersenyum. Selagi doktor tidak suruh saya tolak 7 dari 100 ke belakang, saya akan baik-baik saja. Dia ketawa dan kami bermula. Dia bertanya tentang tarikh lahir Markus, hidangan terakhir yang saya masak, dan kerajaan negeri kami sekarang. Saya menjawab dengan jelas dan malah berkongsi resipi pai epal ibu mertua saya. Pada akhirnya, dia berkata, ingatan jangka pendek dan jangka panjang puan berada dalam had normal. Tiada tanda-tanda kemerosotan. Yang kedua adalah dengan Dr. Leong, seorang psikolog klinikal. Pejabat yang terang dengan cahaya matahari, lukisan cat air, bau sitrus yang lembut. Dr. Leong meminta saya menceritakan apa yang berlaku. Tidak perlu membuktikan. Ceritakan saja seperti yang puan akan ceritakan kepada rakan yang dipercayai. Saya beritahunya. Sedikit demi sedikit, dari tolakan di parti hinggalah sampul surat dari daerah hinggalah akaun pelaburan untuk Mama. Apabila saya selesai, dia tidak menyampuk. Dia hanya mencundungkan kepalanya tenang dan mantap. Pada akhirnya, dia mencatat dan berkata, Cik Kalsum, tindak balas emosi puan sepenuhnya sesuai dengan tingkah laku penyalahgunaan. Tiada tanda-tanda paran air, kekeliruan atau penaakulan yang terjejas. Dia menandatangani laporan itu, melampirkan video temu bual dan skor kognitif. Untuk janji temu terakhir, Nur Hidayah datang bersama saya untuk bertemu Dr. Tan, seorang pakar membuat keputusan forensik. Dia meletakkan 3 senario di hadapan saya. 1. Jika seseorang meminta anda menjual rumah anda untuk tempat yang lebih kecil, apa yang akan anda lakukan? 2. Jika ahli keluarga meminta anda menandatangani dokumen untuk membantu menguruskan kewangan, bagaimana anda akan bertindak balas? 3. Jika seorang doktor mencadangkan anda memerlukan penjaga undang-undang, apa yang akan anda fikirkan? Saya memandangnya tepat di mata dan menjawab dengan jelas. Menjual rumah adalah peribadi. Saya akan membaca setiap terma sebelum menandatangani. Saya akan meminta peguam menyemak apa-apa sebelum memberikan sebarang hak. Dan jika sesiapa mengatakan saya memerlukan penjaga, saya akan menuntut bukti perubatan bebas. Dia memerhati saya seketika, kemudian mengangguk. Sangat bagus, Cik Kalsum. Puan bukan sahaja kompeten, puan memahami hak puan lebih baik daripada kebanyakan orang yang saya temui. 3 hari kemudian, saya menerima laporan yang telah dikumpul. Hampir 200 halaman penilaian, ujian piawai, dan temu bual video yang ditandatangani oleh ketiga-tiga pakar. Nur Hidayah memegangnya seperti perisai. Ini adalah lapisan perlindungan pertama, Kalsum katanya. Mulai sekarang, tiada siapa yang boleh mengisytiharkan puan tidak berupaya tanpa menghadapi tuduhan memalsukan rekod. Nur Hidayah segera memfailkan untuk membatalkan sementara kebenaran terdahulu yang saya tandatangani di bawah penipuan. Usulnya langsung. Klien saya, Cik Kalsum binti Abdullah, dieksploitasi melalui pendedahan tidak lengkap semasa menandatangani surat kuasa wakil. Ini melanggar prinsip ketelusan kewangan dan merupakan penipuan. Kami meminta mahkamah menggantung dokumen-dokumen itu sehingga siasatan penuh selesai. Seminggu kemudian, mahkamah mengeluarkan perintah sementara. Band dan pendaftar daerah dimaklumkan untuk membekukan semua transaksi yang melibatkan nama saya dan Markus. Akaun mereka diletakkan di bawah pemantauan. Zainal menelefon. Tahniah, Kalsum. Dinding undang-undang pertama sudah siap. Saya menjawab.
Sekarang saya hanya perlu bertenang dan melihat bagaimana mereka bertindak balas. Dan sememangnya, saya terpaksa memainkan peranan sebagai ibu yang percaya lagi supaya mereka tidak mengesyaki apa-apa. Saya menghubungi Markus, ringan seperti angin. Markus, awak baik-baik saja? Saya bakar roti labu. Esok saya hantar sedikit. Dia kedengaran ceria. Terima kasih, Mama. Serena suka masakan Mama. Sila cuba berehat. Saya tersenyum sebentar. Mama baik-baik saja. Jangan risau. Saya memang membakar roti itu, membalutnya dengan keranjang aluminium dan menghantarnya dengan kad tulisan tangan. Cinta tidak memerlukan tanda tangan. Nur Hidayah memberitahu saya untuk mengekalkan rentak seperti itu. Cukup untuk mereka melihat saya sebagai rapuh dan cukup supaya mereka tidak menyedari dinding telah didirikan di sekeliling mereka. 3 hari kemudian, Zainal menghantar saya pautan. Ia adalah catatan sosial baru Serena. Gambar dia di tepi kolam, koktel di tangan, kapsyen, hidup ini untuk dinikmati. Sesiapa yang bekerja sepanjang hidup berhak berehat kadang-kadang. Zainal mengambil tangkapan skrin, menyimpannya dengan cap masa. Saya simpan semuanya, tulisnya. Setiap baris boleh menjadi bukti gaya hidup yang tidak sepadan dengan pendapatan yang sah. 2 hari selepas itu, Markus memuat naik gambar di hadapan rumah baru. Kapsyen, 360,000 arim untuk impian baru dalam jangkauan. Saya melihat foto itu lampu menyala terang pada petang keemasan, kemudian meletakkan telefon saya. Saya tidak menangis. Saya tidak menggeletar. Saya hanya tersenyum. Mungkin kerana kini setiap tindakan mereka sedang menulis rekodnya sendiri. Malam itu, setelah rumah sunyi, saya duduk sendirian di ruang belajar. Lampu meja memantulkan cahaya pada tingkap. Saya mengambil kertas dan pen dan memulakan surat tulisan tangan kepada diri sendiri. Hari Kalsum melindungi Kalsum. Hari ini, saya bukan lagi mangsa. 3 pakar mengesahkan, minda saya setenang biasa. Anak saya memilih jalan lain, tetapi saya memilih keadilan dan saya akan melaksanakannya, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk menuntut semula nama saya. Saya melipat kertas itu, menyimpannya dalam sampul surat dan meletakkannya di laci kecil di sebelah katil saya, tempat yang sama di mana saya menyimpan kad hari jadi zaman kanak-kanak Markus. Peringatan beberapa pertempuran hanya memerlukan satu saksi, diri sendiri. Keesokan paginya, Nur Hidayah menelefon dengan berita. Perintah pembekuan berkuat kuasa pada jam 9 pagi. Mereka akan tahu tidak lama lagi, tetapi mereka tidak akan dapat melakukan apa-apa. Dia berhenti seketika, kemudian menambah, saya sedang mengatur konfrontasi peribadi di rumah Puan dengan rakaman dan akses undang-undang. Saksi Zainal akan berada di sana. Puan hanya perlu menyediakan dokumen-dokumen utama yang dikumpulkan dan mudah diambil. Saya melihat sekeliling bilik. Di atas meja, timbunan kertas terletak seperti kepingan kehidupan yang akhirnya disusun semula. Saya mula menyusun, meletakkan setiap set ke dalam 3 folder plastik tebal, label tebal. 1. Penyata wang, pemindahan, invoice, foto asid. 2. Dokumen, surat kuasa wakil, kontrak, pengesahan, rekod yang diakui sah. 3. Email konspirasi, teks, imej, nota beranotasi Zainal. Saya melabelkannya dengan merah huruf-huruf itu rata dan kukuh. Setiap folder adalah dinding kecil dalam kubu besar yang Nur Hidayah dan saya sedang bina. Menjelang lewat petang, saya membancuh teh O dan duduk di anjung depan. Jalan raya tenang, seperti tidak pernah ada ribut. Kanak-kanak menjerit kerana permainan tangkap bola. Angin membawa bau rumput yang dipotong. Saya menutup mata dan mendengar degupan jantung saya perlahan. Mantap.
Saya teringat wanita-wanita yang biasa datang ke klinik saya ketika saya seorang jururawat, wanita yang menanggung penderaan dalam diam dan tidak pernah bangkit. Saya dulu memberitahu mereka lindung diri anda, tetapi hanya sekarang saya merasakan sepenuhnya berat kata-kata itu. Saya tersenyum. Mungkin saya sudah tua, tetapi tua tidak bermakna lemah. Ketika senja menipis, telefon saya berbunyi. Mesej teks daripada Zainal. Nur Hidayah mengesahkan pukul 9 pagi Jumaat. Konfrontasi di tempat Puan. Saya akan bawa alat rakaman dan saksi mahkamah. Tugas Puan? Kekal tenang. Biar mereka bercakap. Saya meletakkan telefon dan memandang langit yang semakin gelap. Langsir terangkat dalam angin. Cahaya bilik jatuh ke atas folder yang dimeteraikan. Saya berdiri dan menyentuh setiap penutup plastik seperti meletakkan tangan pada bata pertama dinding keadilan. Buat pertama kali dalam beberapa bulan, saya merasa selamat di rumah sendiri. Bukan lagi tempat pencerobohan atau penipuan, tetapi garis pertahanan untuk kebenaran. Dan apabila Nur Hidayah masuk pada pagi Jumaat, saya akan bersedia, bukan hanya dengan bukti, tetapi dengan kepastian bahawa wanita bernama Kalsum binti Abdullah telah menyelamatkan dirinya. Pagi Jumaat. Rumah itu begitu sunyi sehingga saya dapat mendengar jam dinding berdetik. Saya meletakkan ketiga-tiga folder di meja makan. Wang, dokumen, konspirasi. Cahaya pagi menembus tingkap, melapisi setiap penutup plastik dengan kilauan keluli. Nur Hidayah tiba 15 minit awal bersama Zainal dan seorang lelaki berbaju kelabu memakai lencana kecil, pegawai saksi, pengesahan mahkamah. Dia adalah saksi mahkamah bebas. Mereka menyediakan perakam, memeriksa bateri dan Nur Hidayah berbisik, biarkan semuanya berlaku secara semula jadi. Jangan marah. Kebenaran akan bercakap untuk Puan. Pada pukul 9.05 pagi, loceng pintu berbunyi. Markus berdiri di luar, kemeja tidak dikancing di kolar, kunci kereta di tangan. Matanya bercampur jengkil dan bimbang. Awak panggil saya macam terdesak. Apa ini? Saya tersenyum ringan. Masuk, Markus. Saya buat teh. Kami duduk berhadapan. Nur Hidayah memberikan pengenalan ringkas. Mesyuarat hari ini sedang dirakam dengan saksi mahkamah dan wakil undang-undang hadir. Tujuannya untuk menjelaskan isu kewangan antara Cik Kalsum binti Abdullah dan Encik Markus bin Ahmad. Markus tersenyum sinis, menyilangkan tangannya. Saya tidak ada apa-apa untuk disembunyikan. Saya menuangkan teh, menghulurkan secawan kepadanya. Bagus. Kalau begitu, mari kita anggap ini perbualan antara ibu dan anak. Saya membuka folder pertama. Wang. Penyataban tersusun rapi. Laju nombor yang ketat ditanda merah. Saya menunjuk keringkasan di halaman terakhir. 87,000 RM dikeluarkan selama 2 tahun. Ini adalah wang yang dipindahkan atau dikeluarkan dari akaun saya. Markus, boleh awak jelaskan? Dia mengangkat keningnya, keyakinan menebal dalam suaranya. Awak lupa? Saya ada surat kuasa wakil. Saya hanya menguruskan untuk awak. Semuanya sah. Saya mengangguk sedikit, kemudian membuka folder dokumen. Awak betul. Saya memang menandatangani surat kuasa wakil. Tapi hari ini, saya nak awak tengok beberapa perkara lain. Saya meletakkan di hadapannya email Serena, foto gelang berlian, invoice kereta dan cetakan Zainal untuk akaun pelaburan untuk Mama. Markus merenung, berubah dari yakin kepada terkejut. Apabila dia mencapai baris, dana dikeluarkan dari akaun persaraan Kalsum binti Abdullah. Wajahnya menjadi pucat. Dari mana awak dapat ini? Dari sistem perbankan yang sama.
Saya tidak faham seperti yang awak katakan. Saya menjawab dengan tenang. Mereka bekerjasama dengan penyiasat Zainal bin Omar. Dan ini, saya mengetuk meja, adalah sebabnya saya meminta awak datang ke sini hari ini. Nur Hidayah menyampuk dengan tenang. Encik Markus, secara rasmi, semua akaun yang terikat dengan nama Puan, Cik Serena dan klien saya telah dibekukan sementara oleh Perintah Mahkamah Negeri Selangor berkuat kuasa jam 9 pagi hari ini. Markus berpaling ke arah saya, terkejut. Apa yang awak buat? Awak saman anak awak sendiri? Saya menatap matanya. Tidak, saya tidak menyaman awak. Saya melindungi kerja sepanjang hayat, sesuatu yang awak lupakan sejak lama dahulu. Dia melayangkan pandangan tajam ke arah Nur Hidayah. Awak mengeksploitasi ibu saya. Dia tidak faham kewangan. Dia hanya mengulangi kata-kata seseorang yang membesar-besarkan ini. Nur Hidayah tidak gentar. Cik Kalsum sepenuhnya kompeten. Saya ada penilaian perubatan daripada 3 pakar bebas yang mengesahkan keupayaannya. Puan nak lihat? Saya meluncurkan laporan perubatan ke atas meja. Markus merenung halaman-halaman berkop itu, bibirnya menggeletar. Mama, awak buat ujian apa? Untuk menunjuan saya tidak gila, tidak nyanyuk, dan tidak terlalu keliru untuk mengenali pencurian, kata saya. Udara menjadi tebal. Zainal kekal senyap, menulis dengan mantap. Saksi mahkamah melihat jam tangannya, mengesahkan perakam berfungsi. Markus mengeluh, kemudian berubah menjadi nada merayu. Mama, ini salah faham. Saya gunakan wang itu untuk melabur, untuk mengembangkan aset keluarga. Saya tidak berniat jahat. Saya mencondongkan kepala. Melabur dari akaun saya yang didaftarkan atas nama awak dan isteri awak dengan keuntungan dikeluarkan ke akaun-akaun kecil. Jika itu melabur, maka tidak ada yang namanya penipuan. Markus. Dia membentak, suaranya meninggi. Saya buat semua itu untuk awak. Awak tak faham kewangan. Awak tak tahu macam mana nak urus duit. Tanpa saya, penasihat bodoh mana-mana akan ambil semuanya. Saya diam seketika, kemudian meletakkan kertas terakhir, surat keputusan kapasiti Dr. Tan. Ini rasmi, Markus. Saya sepenuhnya memahami semua yang awak baru katakan, termasuk cubaan awak untuk mewajarkan penyelewengan. Saya tidak perlukan sesiapa untuk menguruskan saya. Saya perlukan kejujuran yang awak hilangkan. Dia terpaku pada halaman itu, tangannya mengepal. Dia tergagap. Apa yang awak akan buat pada saya? Saya menarik nafas perlahan, suara saya tenang dan dingin. Saya akan beri awak 2 pilihan. 1. Pulangkan sepenuhnya 87,000 arim dan tanda tangani perjanjian restitusi. 2. Saya akan mendedahkan semuanya dari email dan foto hingga rancangan untuk menempatkan saya di rumah jagaan. Mahkamah dan akhbar akan menguruskan selebihnya. Dia melompat berdiri, kerusi bergeser. Awak merosakkan keluarga ini. Saya memandang anak saya, wajah yang pernah membuat saya bangga, kini diputarbelikkan oleh ketakutan dan kemarahan. Keluarga ini pecah, kata saya perlahan. Pada malam awak menolak saya di ruang tamu saya sendiri. Markus terdiam. Rasa malu dan kemarahan berkedip di matanya. Kemudian dia berpaling, keluar dengan marah, dan membanting pintu cukup kuat untuk menggegarkan kaca. Tiada siapa yang mengejar. Nur Hidayah dengan senyap menghentikan rakaman. Saya duduk diam, mendengar enjin kereta meraung dan pudar. Hanya bau teh yang telah sejuk dan gemar pertempuran yang baru selesai yang kekal. 2 jam kemudian, telefon saya berdering. Nama Serena terpampang di skrin. Saya tidak akan menjawabnya, tetapi Nur Hidayah mengangguk.
Letakkan di pembesar suara. Semuanya akan dirakam. Saya menekan terima. Suara Serena datang tajam seperti pisau. Awak rasa awak bijak? Awak memburukan keluarga awak sendiri. Saya bersumpah saya akan buat semua kawan awak percaya awak berkhayal. Awak tak layak simpati. Saya jawab, suara saya hampir tidak berbisik. Terima kasih kerana berkata begitu, Serena. Saya akan menyimpan janji itu. Dia menutup telefon. Bunyi bip dingin itu adalah satu-satunya jawapan. Nur Hidayah menyimpan audio itu sebagai bukti ancaman lisan. Zainal mengangguk kecil kepada saya. Kita ada cukup. Petang itu, di bawah cahaya matahari yang menyelinap ke tangga, Nur Hidayah membuka komputer riba dan long masuk ke portal Mahkamah Negeri. Dia menaip, melampirkan semuanya penyata, email, foto, audio, penilaian perubatan, laporan penyiasatan Zainal. Kemudian dia berpaling dan bertanya perlahan, Puan mahu saya hantar? Saya memandang keluar tingkap, taman melu kecil saya, di mana saya dulu duduk dan mengayit untuk Marcos ketika dia masih kecil yang comel. Saya menarik nafas dan mengangguk. Hantar, Nur Hidayah. Dia menggerakkan penunjuk dan mengklik, hantar pemfailan. Satu klik pendik berbunyi kecil tetapi berat, seperti pintu mengunci di belakang seseorang. Nur Hidayah menutup komputer riba dan berkata perlahan, aduan rasmi telah difailkan. Mulai sekarang, ia milik keadilan. Selepas mereka pergi, saya tinggal sendirian di dapur. Matahari petang mengubah kertas-kertas menjadi emas. Saya mengusap tangan saya di atas folder, merasakan kekasaran plastik di hujung jari saya. Mungkin buat pertama kali dalam beberapa tahun, saya berdiri tegak, bukan menahan impak, tetapi tahu saya telah melakukan perkara yang betul. Saya berjalan ke tingkap dan melihat ke bawah jalan. Tiada lagi kebencian. Hanya ketenangan seseorang yang baru saja meletakkan bata terakhir di dinding keadilan. Saya bercakap perlahan, ucapan selamat tinggal kepada anak yang pernah saya percayai dengan seluruh hidup saya. Awak memilih jalan awak, Marcos. Saya hanya memilih kebenaran. Berita pembekuan tersebar lebih cepat dari yang saya jangkakan. Hanya 3 hari selepas Nur Hidayah memfailkan, semua kadbat Marcos dan Serena ditolak dan pembayaran automatik terhenti. Serena memuat naik satu baris kabur. Sesetengah orang tidak boleh melepaskan, walaupun sudah tua. Kemudian memadamkannya 10 minit kemudian. Zainal sudah menangkapnya. Malam itu, Marcos menelefon, jengkil. Apa yang awak buat pada akaun saya? Mereka kata ada perintah mahkamah. Saya tak boleh keluarkan walau sesen pun. Saya menjawab perlahan, setiap perkataan jelas. Awak hanya sementara memulangkan apa yang awak hutang saya. Dia terdiam seketika, kemudian menutup telefon. 2 hari kemudian, Zainal menghantar mesej teks. Kereta sport itu ditarik, digadai secara haram, ditahan di depot. Saya melihat skrin dan tidak merasa gembira. Hanya kelegaan yang sedikit pahit manis. Kereta merah terang yang pernah menjerit kebanggaan mereka kini duduk diam di LOT penyimpanan jenayah kewangan. Seterusnya, syarikat Marcos mengumumkan dia digantung sementara menunggu semakan dalaman. Dan Serena, pengurus imej jenama yang bergaya, diletakkan dalam cuti tanpa gaji selepas sebuah artikel dalam talian kecil. Pasangan muda dituduh menyalahgunakan aset saudara tua. Foto itu menunjukkan Marcos menunduk ke dalam kereta, tangan menutupi wajahnya dengan Serena di belakangnya memakai cermin mata hitam besar. Suapan sosial mereka menjadi senyap. Catatan-catatan sebelumnya, perjalanan, wain, makan malam mewah semuanya dipadam. Kawan-kawan mewah yang dulu memberi suka dan komen hilang seperti tidak pernah wujud. Saya tidak berbangga. Rasanya seperti keadilan yang letih,
jenis yang anda capai hanya selepas berjalan melalui ribut. Sementara itu, yuran kelab, yuran spa dan bil kad kredit bertimbun. Bayaran lewat meningkat setiap hari. Zainal memberitahu saya dengan suara datar dengan sedikit ironi. Mereka menghubungi bank 5 kali dalam 2 hari. Setiap kali, soalan yang sama. Ada cara untuk membuka kuncinya buat sementara? Tiada. Mahkamah telah menandatangani. Pembekuan bermakna setiap laluan wang ditutup. Suatu petang, Nur Hidayah membawa akhbar tempatan. Tajuk utama muka depan tebal. Anak dituduh mengambil wang dari ibu berusia 70 tahun di Shah Alam. Di bawahnya adalah artikel panjang, jelas dan terperinci. Memetik Peguam Nur Hidayah Ramli, ini bukan pertikaian kewangan. Ini adalah penyalahgunaan kuasa yang diamanahkan. Salah satu jenayah yang paling khianat dan kejam terhadap orang dewasa yang lebih tua. Saya melihat akhbar itu, jantung berdenyut dan berat. Saya tidak mahu dikenali dan saya tidak mahu nama anak saya disebut. Tetapi untuk menghentikan penipu, kadang-kadang anda perlu membanjiri kegelapan dengan cahaya. 2 hari kemudian, Markus menelefon lagi. Nadanya telah berubah kurang tajam, diiringi keletihan, hampir putus asa. Mama, boleh kita bercakap? Tiada peguam, tiada dokumen, hanya ibu dan anak. Saya menunggu beberapa saat, kemudian berkata, saya akan dengar, tetapi semua panggilan dirakam mulai sekarang. Awak tahu itu. Dia menghela nafas berat, seperti sesuatu yang runtuh. Mama, saya salah. Saya cuma nak bantu. Serena kata semuanya sah. Saya tak sangka akan jadi sejauh ini. Saya tidak menyampuk. Di hujung talian, dia meneruskan. Mereka telah menggantung saya di tempat kerja. Kami tak boleh bayar gadai janji. Saya perlukan awak tarik balik aduan itu. Tolong. Saya memandang keluar tingkap. Cahaya petang pada bingkai tingkap berwarna madu. Awak tak perlu minta saya, Markus. Awak perlu minta maaf kepada diri sendiri kerana membiarkan ketamakan membawa awak terlalu jauh. Senyap. Apabila dia bercakap lagi, suaranya pecah. Serena mendesak saya. Dia kata dia akan tinggalkan saya jika saya tak buat. Saya bodoh. Saya hanya berkata, beberapa pilihan tidak boleh awak salahkan orang lain, Markus. Awak tanda tangan. Awak milikinya. Malam itu, Serena menelefon, bukan merayu, tetapi meludah. Awak menang, tapi awak akan menyesal. Awak dah hancurkan hidup anak awak. Saya menjawab dengan tenang. Tidak, Serena. Awak berdua yang melakukannya sendiri. Dia mencemooh. Saya akan balas saman untuk fitnah. Awak takkan dapat kedamaian. Saya meletakkan telefon di atas meja supaya Zainal boleh merakam keseluruhan perbualan itu. Apabila ia berakhir, dia berkata, suaranya menggeletar. Itu bermakna dia tahu dia akan kalah. Keesokan harinya, Nur Hidayah menghantar mereka cadangan penyelesaian rasmi. Cik Kalsum akan mempertimbangkan penyelesaian jika defendan mengembalikan semua jumlah yang disalahgunakan, aset, barangan dan wang tunai, serta mengeluarkan permohonan maaf secara terbuka di mahkamah. Saya tidak menambah sepatah kata pun, hanya bersetuju dalam diam. Nur Hidayah berkata, kesenyapan Puan adalah jaminan yang paling kuat. Puan tidak perlu mengancam. Keadilan akan bertindak. Markus membalas 2 hari kemudian. Saya perlukan masa. Serena menghantar mesej panjang penuh dengan dendam, tuduhan, ejekan dan merayu. Saya tidak menjawab. Semuanya masuk ke arsip Zainal. Saya memulakan tugas lain, senarai restitusi.
Di atas kertas, saya menyenaraikan setiap perkara yang mereka beli dengan wang saya. Kereta sport merah, 68,000 RM. Perabot Maison Lux, 17,000 RM. Perjalanan Genting Highlands, 9,200 RM. Gelang berlian 12,000 RM. Keahlian kelab 5,000 RM setahun. Prosedur kosmetik 8,500 RM. Jumlah lebih 119,000 RM. Saya menambah di bawah, semua mesti dipulangkan atau dijual untuk restitusi. Kemudian saya menandatangani dan menghantarnya kepada Nur Hidayah untuk diteruskan. Tiada ancaman, tiada kemarahan, hanya leja kering seperti invoice dari keadilan. Beberapa hari kemudian, Zainal menghubungi. Mereka sedang berbalah sesama sendiri. Marcos kata Serena simpan semua fail dan paksa dia tanda tangan. Serena kata Marcos yang merancang semuanya. Kehancuran dalaman. Dia menghantar saya klip audio dari sumber yang dibenarkan yang dekat dengan mereka. Awak suruh saya tanda tangan. Sekarang awak salahkan saya. Suara Serena bernada tinggi. Jangan buat cerita. Itu idea awak, Marcos. Saya ada bukti, Marcos. Jangan cabar saya. Zainal ketawa kecil. Kita tak perlu buat apa-apa. Mereka sedang memusnahkan diri sendiri. Sementara itu, jiran-jiran mula tampil. Puan Leha, yang Serena cuba suap, datang menemui Nur Hidayah. Suaranya terketar tetapi tegas. Saya nak betulkan keadaan. Dia minta saya berbohong yang Cik Kalsum pelupa, tapi dia sentiasa tajam. Saya nampak semuanya. Bukan hanya Puan Leha. Encik Ramli di seberang jalan menyerahkan kenyataan. Serena sering berpura-pura membantu Cik Kalsum membawa barang dan kemudian berbisik, Mama dah ingat ubat ke belum? Walaupun saya tahu dia tak makan ubat. Nur Hidayah tersenyum sambil menunjukkan saya akuan bersumpah itu. Kadang-kadang keadilan tidak perlu menjerit, Kalsum. Ia hanya memerlukan beberapa orang untuk mengatakan kebenaran. Seminggu kemudian, surat dari mahkamah tiba. Notis tarikh mediasi wajib. Sesi pertama ditetapkan pada 18 Hekbi bulan depan. Membaca baris itu, saya merasa tenang bukan takut, tetapi seperti peralihan dari berjuang kepada menyelesaikan. Nur Hidayah memandang saya dengan lembut. Puan mahu berunding? Kita ada cukup untuk menang sepenuhnya. Saya menjawab, Nur Hidayah, menang bukan untuk membalas dendam. Saya hanya mahu kebenaran kembali. Jika mereka mengembalikan semuanya dan meminta maaf, saya bersedia untuk berhenti. Dia mengangguk, senyuman lembut dan mantap. Skim sebabnya Puan menang, Kalsum. Kerana Puan tidak perlu menghancurkan sesiapa untuk berdiri teguh. Petang itu, saya duduk di anjung di kerusi rotan lama. Malam itu tenang, hanya serangga dan bau melu di udara. Saya teringat hari-hari awal ketika Marcos masih kecil. Setiap kali dia mendapat grade buruk, dia akan menenggelamkan wajahnya di pangkuan saya dan berkata, "Jangan marah. Saya cuma nak Mama bangga." Kini saya hanya berharap dia masih menyimpan sedikit makna dari kata-kata itu. Saya bergumam kepada angin. Reputasi boleh jatuh, wang boleh hilang, tetapi hati nurani yang hilang, awak tidak boleh membelinya semula, anakku. Saya menutup mata dan membiarkan angin malam menyisir rambut kelabu saya. Tiada lagi ketakutan. Hanya kedamaian mengetahui keadilan, walaupun perlahan, sudah sangat dekat. Bilik mediasi di Mahkamah Shah Alam tidak besar, tetapi terasa berat. Bukan kerana ruang, tetapi kerana udara, bau kertas baru, dakwat basah, dan kopi sejuk di atas meja. Semuanya bercampur menjadi sesuatu yang biasa namun jauh, seperti bau kebenaran yang menunggu untuk ditulis.
Saya duduk di satu sisi meja panjang. Nur Hidayah dan Zainal di sebelah saya. Di seberang kami, Marcos dan Serena. Mereka mengelak pandangan saya. Marcos memakai kemeja putih dengan lengan digulung. Pergelangan tangannya sedikit menggeletar. Serena duduk tegak dalam gaun kelabu yang ketat. Wajahnya diatur dengan senyuman sopan dan palsu. Di antara kami, mediator mahkamah, seorang wanita separuh umur dengan suara yang tenang, memulakan dengan ayat standard, kita di sini bukan untuk menghakimi. Kita di sini untuk mencari titik persamaan. Nur Hidayah mencondongkan badan ke arah saya dan berbisik, biarkan saya yang mengendalikan pembukaan. Apabila tiba masanya, sebut satu baris sahaja pendek dan jelas. Saya mengangguk. Nur Hidayah membuka beg kulitnya dan meletakkan timbunan fail tebal. Dia menyusunnya satu persatu. Suaranya perlahan tetapi jelas. Ini adalah carta aliran tunai yang disediakan oleh penyiasat kewangan Zainal bin Omar dari data bank. Sebanyak 87,000 RM telah dikeluarkan selama 2 tahun. Kebanyakannya disalurkan ke akaun-akaun kecil defendan. Dia beralih ke folder kedua dan membuka foto-foto risit membeli belah dan email. Serena di kedai barang kemas. Marcos menandatangani dokumen kereta, penyata spa, risit keahlian kelab dan urutan email bertajuk nenek tua sudah tanda tangan. Pihak sebelah mula gelisah. Serena menyilangkan tangannya dengan senyuman sinis yang samar sementara Marcos menundukkan kepalanya, perlu membasahi dahinya. Nur Hidayah menyelak ke halaman seterusnya, senarai semak untuk mengatur kehilangan ingatan yang saya temui di peti masuk Serena. Seperti yang mahkamah lihat, ini bukan hanya masalah kewangan. Ia adalah tindakan penyalahgunaan yang disengajakan dan dirancang untuk merampas harta warga emas. Bilik itu begitu sunyi sehingga anda dapat mendengar pengkerani mahkamah berkerut di sudut. Peguam pihak lawan, seorang lelaki kira-kira 10 tahun lebih muda dari Nur Hidayah, berdiri untuk membalas. Dia mengatakan perkara yang biasa. Klien saya tidak menafikan kesilapan dalam pengurusan kewangan, tetapi mereka menegaskan tiada niat untuk menyalahgunakan. Pengeluaran dibenarkan dan sebahagian dana digunakan untuk penyelenggaraan harta keluarga. Nur Hidayah hanya mengangkat hujung mulutnya. Penyelenggaraan dengan gelang berlian dan perjalanan ke Genting Highlands. Bilik itu menjadi sunyi sepi. Mediator mengingatkan dengan lembut, sila kekal tenang. Marcos menggenggam tangannya, bercakap perlahan tetapi keras. Mama, kenapa Mama perlu buat sejauh ini? Kita boleh berunding. Saya mengangkat kepala saya dan memandang tepat ke mata anak saya. Awak boleh berunding dengan orang lain. Tetapi dengan kebenaran, tiada siapa yang boleh berunding. Pihak lawan membuat tawaran pertama mereka. Klien saya bersedia membayar balik 50,000 RM dalam tempoh 12 bulan dengan syarat fail ini kekal tertutup dan tidak dikeluarkan kepada media. Nur Hidayah tidak memerlukan masa yang lama. Dia mengetuk penyap perlahan. Suaranya tegas. Tidak, klien saya tidak akan menjual maruahnya untuk kesunyian. Cik Kalsum binti Abdullah telah cukup menderita. Dia tidak memerlukan lebih banyak wang. Dia memerlukan kebenaran direkodkan. Marcos berpaling ke arah Serena. Suaranya dipenuhi panik. Awak kata kita boleh selesaikan. Serena membalas, matanya berapi-api. Diam. Awak yang tanda tangan semuanya. Pertengkaran mereka meletus, memaksa mediator untuk campur tangan. Saya tidak berkata apa-apa. Saya hanya meletakkan tangan saya di cawan teh yang telah sejuk. Hati saya setenang tasik yang tenang. Apabila mereka meminta kata terakhir saya berkata satu ayat. Saya hanya mahu kebenaran direkodkan. Mediator memandang saya lama, kemudian menulis baris itu ke dalam minit mesyuarat. Sesi itu berlarutan lebih dari 3 jam. Pada akhirnya, pihak lawan mengakui salah urus dana,
bersetuju untuk membayar balik 30,000 RM dengan segera, tetapi masih mengelak perkataan niat menyalahgunakan. Nur Hidayah tidak menandatangani. Dia memandang saya, kemudian ke seberang meja. Mediasi belum menghasilkan persetujuan. Kita akan biarkan mahkamah memutuskan secara terbuka. Apabila dia berdiri, kerusi bergeser dengan bunyi kering. Serena terhuyung-huyung sedikit, memaksakan senyuman. Awak betul-betul nak buat diri awak jadi tontonan? Awak nak akhbar tulis pasal anak awak lagi? Saya menjawab perlahan, hampir tidak bernafas. Tidak, saya mahu keadilan yang menulisnya untuk saya. Mahkamah secara rasmi memindahkan kes itu ke fasa perbicaraan awam. Berita tersebar minggu itu. Orang yang mengenali Marcos mula berbisik. Zainal menunjukkan saya beberapa foto baru yang telah dikumpulkannya. Marcos dan Serena di kedai jam tangan mewah bercakap dengan kerani tentang menjualnya untuk mengumpul wang bagi peguam. Wajah mereka kelihatan letih, pakaian berkedut, senyuman kaku. Zainal meletakkan foto itu di hadapan saya. Kadang-kadang keadilan tidak perlu mengetuk pintu. Ia hanya memerlukan cermin. Nur Hidayah sibuk mempersiapkan diri untuk perbicaraan dan saya secara diam-diam melakukan sesuatu sendiri. Saya pergi ke pejabat notaris dengan bau dakwat dan bunyi fotokopi untuk menandatangani pindaan kepada wasiat saya. Saya duduk tegak dan membaca baris demi baris. Cik Kalsum binti Abdullah dalam keadaan waras sepenuhnya. Dengan ini menarik balik semua peruntukan warisan berkaitan dengan Marcos bin Ahmad dan Serena binti Ahmad. Semua aset, termasuk harta tanah dan akaun simpanan, diwasiatkan kepada dana untuk warga emas yang menjadi mangsa penyalahgunaan kewangan. Apabila saya selesai menandatangani, saya menarik nafas dalam-dalam. Pen itu sedikit menggeletar di tangan saya, tetapi goresannya mantap. Notaris yang sudah tua tersenyum. Puan kelihatan sangat yakin. Saya mengangguk. Saya tidak pernah lebih yakin dalam hidup saya. Malam sebelum perbicaraan, saya tidak membaca fail atau memeriksa mesej. Saya hanya duduk di ruang tamu. Cahaya hangat menyinari bingkai lama. Foto Azman, suami saya, terletak di rak. Senyuman lembutnya sama seperti biasa. Saya bercakap perlahan, rendah dan rata. Azman, esok adalah hari kita. Hari saya berhenti dilayan sebagai lemah dan berdiri sebagai seseorang yang tahu nilainya. Saya menyentuh klip rambut perak yang dia berikan kepada saya pada ulang tahun ke-25 kami. Hadiah sederhana, kecil, tetapi janji bahawa dia akan bersama saya tidak kira bagaimana hidup berubah. Saya menyematkannya di rambut saya dan melihat ke cermin. Wanita di sana bukan lagi mangsa. Matanya bersinar, berkedut dan semua, tidak lagi menunduk. Keesokan paginya, Shah Alam dingin. Saya memakai kod coklat, mengambil fail kes saya, dan melangkah keluar. Nur Hidayah menunggu di dalam kereta dengan senyuman menggalakkan. Bersedia, kata saya. Buat pertama kali dalam beberapa tahun, saya tidur lena sepanjang malam. Itu bermakna saya bersedia. Apabila kereta membelok ke jalan menuju mahkamah, saya menyisir rambut saya dan merasakan klip perak itu masih ada, dingin, mantap, seperti tangan Azman di bahu saya. Di luar, bangunan mahkamah menjulang tinggi dengan tiang putih, cerah dalam cahaya matahari pagi, dakwat, kopi dan jejak kaki bergema di seluruh dewan. Bau kebenaran semakin dekat. Saya masuk dengan kepala tegak. Tiada ketakutan, tiada air mata. Hanya Kalsum binti Abdullah, seorang wanita yang memilih kebenaran, walaupun kebenaran berbau dakwat tajam dan hati yang berdarah. Pada pagi perbicaraan, Shah Alam basah dengan kabus. Saya berdiri di anak tangga batu putih di bawah bendera. Setiap langkah di atas marmar bergema seperti degupan jantung saya, tenang tetapi tegas.
Nur Hidayah berjalan di sebelah saya, fail erat di dadanya. Zainal mengikut, wajahnya serius. Matanya bersinar seperti seorang lelaki yang telah meletakkan setiap kepingan di tempat yang sepatutnya. Galeri luar biasa penuh. Wartawan tempatan, beberapa jiran, dan orang tua yang tidak saya kenali. Mungkin mereka datang untuk mendengar kisah mereka sendiri melalui orang lain. Apabila hakim masuk, semua orang berdiri. Bilik itu tenggelam dalam kesunyian yang berat keadilan. Pendakwa raya memulakan dengan suara yang mantap, tiada sandiwara. Ini bukan sekadar pertikaian sidil. Ini adalah contoh jelas penyalahgunaan kepercayaan antara ibu dan anak, antara keluarga dan wang. Bukti menunjukkan pemindahan asid yang tidak telus dan cubaan memalsukan keupayaan undang-undang plaintif. Nur Hidayah berdiri. Suaranya hangat tetapi tidak berganjak. Klien saya, Cik Kalsum binti Abdullah, 70 tahun, tidak mencari simpati. Dia mencari perkara yang paling mudah, pengiktirafan bahawa dia kompeten, berfikiran jernih, dan berhak mempertahankan hasil kerjanya seumur hidup. Saya melihat sekeliling bilik mahkamah. Marcos duduk di sebelah kanan, kurus, tangan bersimpul erat. Serena di sebelahnya, mata bengkak kerana menangis, masih cuba kelihatan tenang. Saya tidak merasa kebencian, hanya jarak yang tidak dapat dirapatkan. Nur Hidayah memanggil saksi pertama, Dr. Tan, seorang pakar kapasiti geriatrik. Berbaju kod putih, dia dengan teliti membuka fail tebal. Selepas 3 penilaian bebas, katanya, Cik Kalsum memenuhi semua kriteria untuk kognisi, ingatan, dan membuat keputusan. Tiada tanda-tanda kemerosotan kognitif, dan dia tidak mengambil ubat psikotropik. Mana-mana dokumen kuasa wakil yang ditandatangani di bawah panduan defendan tidak mencerminkan keadaan mental sebenar beliau? Tanya Nur Hidayah. Pada pendapat anda, jika seseorang menandatangani dokumen sambil dipandu oleh maklumat palsu, adakah persetujuan itu sah di sisi undang-undang? Tidak, katanya. Itu adalah penipuan yang disengajakan. Bilik itu menjadi sunyi. Serena menundukkan kepalanya, menggigit bibirnya. Kemudian Zainal. Dia melangkah ke tempat saksi, meletakkan tabletnya, dan mencerminkannya ke skrin besar. Puluhan transaksi bank, foto, dan graf aliran tunai muncul. Suaranya tegas, tiada